Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana suasana kita di saat mana jasad kita diturunkan ke liang lahat. Bila kita berada di liang lahat ataupun kita berada keseorangan di dalam kubur itu, berbeza-bezanya keadaan seseorang berdasar pada berbezanya amalan kita waktu mana kita hidup di dunia ini. Sebagaimana kita hari ini baju kita berbeza-beza, dalam kubur kita pun, dalam kubur nanti kita akan berbeza-beza di sudut keadaan dan amalan-amalan kita. Kita pergi satu tempat dalam keadaan yang ramai orang, tapi berbagai-bagai keadaan. Mekah misal contohnya, kita tengok orang beramal tu berbeza-beza, semua dalam keadaan yang tak sama. Kemudian dalam keadaan tak sama, masing-masing ada yang zikir, ada baca Quran dan sebagainya. Begitulah juga kita dalam kubur nanti. Bila kita masuk dalam kubur, keadaan-keadaan itu menyebabkan berbeza-bezanya amalan ini, berbeza-bezalah pertanyaan. Hari ini kita sambung tentang mengenai ada manusia yang amalannya berubah menjadi anjing. Amalan yang dikerjakan itu kita sebut sebelum daripada ni, ada di antara manusia yang dipalingkan ketika mana ditanya. Kemudian ada manusia yang sukar dan susah nak sebut Islam agama saya kerana keraguan waktu mana dia hidup dahulu. Bila dalam kubur, bila ditanya oleh malaikat, ada juga yang mendapat dalam keadaan dipukul di kepala dia dengan pukulan-pukulan. Ada pula yang sukar nak sebut Al-Quran sebagai imam saya. Kemudian hari ininya ada pula yang dalam kubur tu, masuk je dalam kubur, amalan dia berubah menjadi anjing. Amalan yang dibawa tu berubah, tiba-tiba terjelir-jelir dalam keadaan yang bagaikan anjing. Ia menjadikan dia diseksa dalam kubur menurut tahap dosanya. Terjelir-jelir ni kerana apa dia? Kerananya keadaan pada diri dia tersebut, dia tak jangka yang dia ni mati begitu. Dia terkejut lah. Bila masuk dalam kubur terkejut. Bila terkejut, amalan dia tersebut berubah menjadi anjing, berubah menjadi bagaikan anjing. Anjing ni hodoh lah. Kalau kita tengok gambar muka anjing tu tak berhenti terjelir, dia panggil. Demikian juga dengan amalan. Amalan kita ni berubah menjadi bagaimana tahapnya dosa yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain dinyatakan, ada amalan manusia yang berubah menjadi anak babi. Amalan yang dia masuk dalam kubur tu berubah menjadi macam anak babi. Ada pula yang sukar menyebut Muhammad adalah nabiku kerana dia meninggalkan sunnah baginda di atas dunia dahulu. Punca apa kita tak dapat menyebut Nabi Muhammad itu nabi saya? Puncanya kerana kita tak hidup dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah ni dia ada 3, qaulan wa fa'lan wa taqriran, dia panggil. Sunnah Rasulullah ni melalui kata-kata, perbuatan dan juga ikrar, ataupun Rasulullah buat pengakuan Rasulullah. Maknanya melalui 3 perkara tersebut tak ada pada kita. Cara Rasulullah bercakap, kita tak pernah belajar. Cara Rasulullah bergaul suami isteri, tak pernah kita belajar. Kemudian cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat, kita tak belajar. Bila kita tak belajar, tiba-tiba kita mati, kita tak boleh nak jawab Nabi Muhammad itu nabi aku. Punca apa dia? Punca kita hidup ini sendirinya, kita tak pernah nak hidupkan sunnah Rasulullah. Hidup sunnah Rasulullah ni mudah je. Pada diri kita masuk bilik air dengan kaki kiri, keluar bilik air dengan kaki kanan. Tapi kita tak pernah pun nak peduli. Yang penting kita masuk je. Bila kita makan, cara Rasulullah makan, kita tak pernah tanya macam mana cara Rasulullah makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia makan kunyahan Rasulullah tak berhenti kecuali mesti ganjil. Suapan tangan Rasulullah.
Bila Rasulullah makan tu berhenti dengan keadaan ganjil, suapan. Tapi kalau kita tanya, kita berapa kali tak terkira Ustaz dia panggil. Kenapa tak terkira? Kerana kita je tak pernah nak ambil berat terhadap suapan kita ini sendiri. Ini cara kitanya. Kita berhenti bila dah kenyang. Tu pun orang tanya, tak nak berhenti lagi ke, orang tanya. Kerana sibuknya kita makan, tak terkira pada kita. Cara kita bercakap demikian juga. Cara kita bergaul tak ada sunnah Rasulullah. Bila tak ada sunnah Rasulullah, kita meninggal dunia. Kemudian bila masuk dalam kubur, bila ditanya saja siapa Nabi kamu, tak boleh jawab. Kerana tak ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Ada pula yang sukar berkata Kaabah kiblatku. Ada yang tak boleh sebut Kaabah kiblat saya, tak boleh sebut. Kenapa? Kerana dahulu kurang mengambil berat beribadah solatnya, ataupun kerana wuduknya yang silap. Atas dunia ni tak ambil berat sangat sembahyang. Ramai orang yang ambil acuh tak acuh terhadap solat dia. Dia buat terhadap solat dia tersebut, dia sekadar melepaskan batuk di tangga. Yang ni pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut fawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan sembahyang kamu. Yang Allah gambarkan tentang bencinya dengan orang yang acuh tak acuh dengan solat. Bayangkan orang yang tak ambil berat terhadap solat dia. Bagaimana dia nak jawab dalam kubur dia nanti? Kaabah kiblati, Kaabah kiblat aku. Kerana hidup dalam keadaan mencuaikan solat. Bila dia mencuaikan solat, kemudian ataupun wuduknya yang silap. Ambil wuduk tu sambil-sambil je. Kita tengok kan, kalau negara Arab musim sejuk, dia ambil wuduk dengan stokin dia ambil. Macam mana dia ambil air tu, disapu di atas stokin. Dia bukan khuf, tapi stokin. Stokin ni bukan dianggap khuf, tetapi nak sebutnya dia malas nak buka stokin, sejuk disebut. Sejuk ni dia ambil sambil begitu, ataupun dia tak beria sangat, ambil wuduk tu sapu, percik air muka begitu je, tanpa dia nak sapu dengan elok-elok. Cara yang dia ambil. Orang perempuan ni bawah rambut dia ni ramai yang tertinggal kat sini. Bila dia ambil wuduk tersebut, dia tak bersihkan betul-betul, tak sapu betul-betul kat bawah ni, yang menyebabkan di kawasan dia kat depan je, padahal kat belakang ni ada lagi kawasan dia kena ambil wuduk dengan cara yang betul pada diri dia. Ni kena ingatkan di kalangan kita benda demikian. Sembahyang ni boleh bilang dengan jari je kita khusyuk. Berapa kali je dalam hidup kita sembahyang khusyuk. Selebihnya sembahyang mesti tak khusyuk. Kita solat saja mesti kita ni cuai dalam solat kita. Angkat je takbir, merayau terus. Mula takbir je, kita dah tak sedar dah bagaimana perjalanan solat kita tadi, dan kita mula hidup dalam keadaan yang di alam yang lain waktu mana kita solat. Yang ni yang menyebabkan bila masuk dalam kubur, kita ditanya oleh malaikat, apa kiblat kamu? Nak jawab Kaabah kiblati tak boleh. Punca keadaan yang demikian. Kemudian tidak sempurna menoleh ketika solat, ataupun rukuk dan sujud tidak sempurna, ataupun kerana dia dahulu sering memakai pakaian yang haram di atas dunia dahulu. Pakaian haram ni pakaian yang tak menutup aurat. Pakaian haram ni pakaian yang macam mana? Pakaian yang menelanjangkan jasad. Pakaian yang haram maksudnya pakaian yang diharamkan pada diri dia pakai. Orang lelaki tak boleh pakai yang disebut sutera. Dia pergi, tak apa sekarang ni Ustaz, sutera sintetik disebut demikian. Dia jawab bukan sutera yang sebetulnya, bukan daripada ulat bulu pun, yang sintetik je, takkan tak boleh juga disebut demikian. Padahal dia memakai pakaian demikian. Ataupun emas, dia pakai pakaian yang demikian, pakaian yang haram. Ada juga yang tidak dapat berkata Ibrahim adalah bapa aku. Yang masuk dalam kubur bila tanya bapa kamu siapa, bapa kamu, tak boleh nak jawab. Nabi Ibrahim bapa saya, tak boleh jawab. Kerana dahulu dia pernah mendengar ataupun berharap Ibrahim akan menjadi orang Yahudi ataupun Kristian. Pada masa itu keraguan terus meliputi dia, sehingga dia dilayan seperti keadaan orang yang terakhir itu sendiri. Ni orang yang terlibat dengan pahaman dipanggil. Orang yang terlibat dengan pahaman-pahaman ni, bila masuk dalam kubur nak jawab Nabi Ibrahim Nabi aku, nak sebut Nabi Ibrahim tu bapa aku, tak boleh. Kerana apa dia? Hidup dia dengan pahaman yang bagaimana? Pahaman ni maknanya ism yang kita anuti di kalangan kita ni. Ramai kan orang yang berpahaman nasionalis, ramai orang yang berpahaman pragmatis, pahaman sekularis. Ni pahaman-pahaman ism.
Sebelum daripada ni, pahaman apa dia Qadariyah, Mu'tazilah, pandangan-pandangan di kalangan sebelum daripada ni. Tapi zaman kita ni, mereka letakkan pahaman dalam hidup ni, pahaman-pahaman selain daripada itu. Dia tak apa dia? Nasionalis. Pahaman asabiyah dalam hidup. Pahaman apa dia? Yang disebut dengan pahaman pegangan dalam hidup seorang. Ada orang sebut kan, dia kata, Ustaz, bila masuk dalam kubur nanti tak ditanya, malaikat tak tanya PAS ke UMNO ke DAP ke dan sebagainya. Ya, kita jawab betul. Kalau malaikat tak tanya, tapi siapa boleh jawab? Malaikat tak tanya. Siapa yang berani? Malaikat tak tanya. Bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya, pahaman kamu apa pahaman? Kamu, bapa kamu siapa? Bapa kamu. Bapa ni terlibat dengan pahaman. Pahaman, kita pahaman apa dia? Bila kita hidup atas dunia ni, ada orang jawab, saya bukan Islam, tapi Islam apa? Saya Islam liberal. Dia jawab demikian. Islam liberal. Masuk dalam kubur dengan liberal. Masuk dengan Syiah. Masuk dengan pahaman yang demikian. Akhirnya rosak akidah dalam kehidupan. Yang ni kena tahu ni di kalangan kita. Ada orang kata, tak terlibat Ustaz benda demikian. Tak, kamu tak masuk lagi. Cuba kamu masuk, tak percaya. Bila masuk dalam kubur, dia akan ditanya soalan, bagaimana pahaman kamu, pegangan kamu dalam hidup kamu di atas dunia? Kamu yakin tak yakin dengan Al-Quran? Ataupun kamu ada pahaman komunis? Budak-budak muda kita sekarang kan, ramai yang berpahaman komunisme. Pahaman komunisme ataupun liberalism. Pahaman yang demikian. Ramai mana yang terlibat dengan pahaman ini, yang menyebabkan kerosakan dalam kehidupan mereka tersebut. Yang ni cakap banyak kan kena gam kita. Kita sebut Ustaz dah mula dah tu dia sebut. Ada orang yang dia tak puas hati kan. Tapi kita nak sebut, jangan kita ingat bahawa dia tak terlibat dengan dosa pahala. Siapa yang terlibat dalam bidang kepahaman ini, dipanggil izm ini, pemikiran ini, dia kena tahu dia terlibat dengan dosa ataupun terlibat dengan pahala dalam hidup dia ni. Betul lah. Ada orang kata tak ada pun. Kalau begitu di negara lain, negara barat, macam mana? Sama je. Dia tak semesti. Nama je pelabelan. Macam di negara Mesir ada Ikhwan Muslimin, ada parti macam-macam gaya. Tetapi dalam tu dia pegang apa? Pegangan kat dalam tu apa dia? Pegangan kat dalam tu yang kita nak ambil kira. Benda apa? Dasar dia dasar apa? Sama juga dengan kita. Kita pergi ke Indonesia, mana ada parti-parti ni? Tak ada. Tetapi pegangan yang dia pegang kat dalam tu apa dia? Benda apa? Yang ni nama dipanggil, nama servis luar. Tapi yang kat dalam tu mainkan peranan. Kamu sedang berpaut dengan nasionalis kah? Kamu sedang berpaut dengan liberalis kah? Ataupun kamu berpaut dengan sekularis kah? Yang menyebabkan kamu rosak dalam kehidupan kamu, akidah kamu. Yang ni yang dibawa oleh, yang disebut dengan bila jatuh Khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu, naik Kamal Atatürk. Para hadirin sekalian tahu kan Kamal Atatürk siapa dia? Orang yang melarang daripada mengalunkan azan. Tak boleh azan dalam bahasa Arab. Kemudian jangan baca Al-Ikhlas. Jangan baca surah Al-Ikhlas. Agama ni tak semestinya Islam saja yang betul. Agama yang lain pun betul juga, dia sebut demikian. Akhir bagaimana Allah jadikan pada Kamal Atatürk. Waktu mana dia mati, dalam keadaan dia bertempik meraung, kepanasan yang amat sangat. Kemudian waktu mana dia dikebumikan jenazah dia, keluar balik jenazah dia. Timbul balik daripada bumi itu. Tak ada bumi yang nak terima. Sampai hari ni begitulah yang berlaku pada Kamal Atatürk itu sendiri. Ini sejarah yang kita kena belajar. Daripada pegangan yang menyebabkan kerosakan, dia hancurkan khilafah Islam dan dia telah bina sistem sekularis. Bila dia bina sistem sekularis ini, dia harap boleh bertahan selama 100 tahun. Tiba-tiba tak sampai 100 tahun, gugur sistem ini dan naik di kalangan pemuda-pemuda Islam, naik balik Islam dengan cara demikian. Ni faham ke tak faham? Buat faham sama kita. Ni nak sebutnya gambaran keadaan yang sedang kita alami, suasana keadaan yang kita alami sekarang ini. Bila masuk dalam kubur tanya, siapa bapa kamu? Nabi Ibrahim. Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kerana pegangan kamu tak sama dengan Nabi Ibrahim yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia harap supaya Nabi Ibrahim tu jadi macam Yahudi. Dia harap Nabi Ibrahim tu jadi macam Kristian. Itu dia akan jadi demikian. Pada masa itu keraguan terus meliputinya sehingga dia dilayan seperti keadaan orang yang terakhir tadi. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, keadaan ahli kubur yang berbagai tersebut telah kami huraikan dalam kitab Ihya. Kalau kita nak tahu lebih detail lagi, cuba baca kitab Ihya.
cerita kita akan jumpa dalam kitab tersebut keadaan-keadaan manusia di dalam kubur itu. Jika dia orang yang suka melakukan dosa, maka kedua malaikat itu akan bertanya pada dia, siapa Tuhan kamu? Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Dia jawab. Kalau ditanya, ma rabbuka? Ma rabbuka tu? Oh, tak tahu. Kerana dia hidup dalam keadaan tak pernah bertuhankan Allah. Orang tanya, kamu Islam ke? Ya, Islam. Tapi kamu taat ke perintah Allah? Tak taat. Dalam keadaan macam tu, macam mana dia nak jawab? Orang yang macam ni orang yang macam mana? Orang yang tak semayang, hidup yang berani buat maksiat, orang yang dia tak tutup aurat, dia mati dalam keadaan tak tutup aurat, dia masuk kubur, malaikat tanya terus, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab dia. Mati dalam keadaan yang dianya berterusan dalam melakukan dosa besar. Ada kan kita berjumpa orang yang mati dia berbuih mulut dia dengan arak. Kadang-kadang mati itu dalam keadaan khayal dengan dadah. Mati dalam keadaan yang dia sedang buat maksiat. Bila dia sedang buat maksiat, masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kerana amalan dia tu tak mampu untuk memberi kekuatan pada dia menjawab terhadap pertanyaan malaikat tadi. Tak boleh jawab pada dia. Kemudian dia jawab, aku tak tahu. Lalu dikatakan pada kamu, jadi kamu tidak tahu dan kamu tak kenal Tuhan kamu. Malaikat tanya pada dia, kamu tak tahu dan tak kenal Tuhan kamu. Kemudian dia dipukul menggunakan pemukul malaikat itu sehingga dia terperosok ke dalam bumi yang ketujuh. Pum sekali itu, masuk dalam bumi. Masuk dalam bumi itu sampai ke bumi yang ketujuh. Lantas tanah kuburnya menjadi runtuh ke atas dia, kemudian dipukul 7 kali sehingga tulang belulangnya hancur lebur di saat mana dipukul itu. Tanya je tak boleh jawab, kena pukul dalam kubur ni dalam keadaan lebur tulang-tulang dia, dipukul dan dipala. Sakit yang amat sangat. Tak tahu keadaan yang waktu itu, kebingungan lagi dalam keadaan waktu mana tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sedar masa tu macam sedar sekarang ni ke Rasulullah? Rasulullah kata, ya, sedar macam masa tu macam sedar sekarang ni lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang amalannya berubah menjadi anjing yang menggigitnya sehingga hari kiamat. Mereka ialah di kalangan orang Khawarij. Orang yang melampau ni lah, yang di kalangan puak-puak Khawarij. Dianya melampau sangat dalam peristiwa lepas pada yang disebut dengan peristiwa Sayyidina Aisyah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian bangkit puak-puak Khawarij. Ni satu kelompok yang sekarang ni pun ada lagi di sebelah Bahrain, di kalangan sebelah sana ada puak-puak Khawarij ni sendiri. Ada yang amalannya berubah menjadi babi yang menyeksakannya dalam kubur. Amalan dia berubah menjadi babi. Sebut babi itu marah setengah-setengah orang. Khinzir Ustaz, lembut sikit tu. So, tak sama je, babi kita sebut. Nak sebut terus. Kita sebut nak suruh, kita yang benci sungguh dengan benda demikian. Kemudian menjadi babi yang menyeksakan dalam kubur. Mereka lah orang yang sentiasa melakukan dosa. Orang yang hidup dalam keadaan buat dosa, berani buat dosa ni dalam keadaan terang-terangan. Bila orang tanya pada dia, tak takut ke buat dosa ni? Tak takut neraka ke? Alang-alang masuk neraka, biar betul-betul masuk, sedang. Dia sebut demikian, biar betul-betul lah, senang. Dia gambarkan demikian. Bagaimana yang rasa kulit dia terlampau tebal untuk dia berhadapan dengan api neraka Allah SWT. Seksaan tersebut bentuknya berbagai dan berubah-ubah. Berbeza-beza seksaan yang kena dan berubah-ubah. Seksaan ini, seorang yang akan diseksa dalam kuburnya dengan sesuatu yang amat ditakutinya di dunia. Mungkin juga ada yang lebih takut dengan anjing daripada singa itu sendiri. Kita memohon keselamatanlah di sisi Allah daripada seksaan tersebut sebelum daripada kita menghadap depan Allah nanti. Perbincangan dua malaikat atau satu malaikat yang bertanya. Ni tanya. Dah datang dua malaikat ni, dua-dua tanya ke seorang saja tanya? Waktu mana dalam kubur nanti ada orang tanya, datang malaikat Munkar dan Nakir. Dua-dua ni ketanya ataupun seorang dia tanya yang menanya pada kitanya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dinyatakan pertanyaan dua malaikat. Ditanya tentang dua malaikat ni mula bertanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi juga demikian dengan menyatakan nama dan sifatnya.
Allahu Akbar. Kita ni kan kalau seorang tanya pun kita kelam kabut lah. Kalau orang ni tanya, kita ni seorang-seorang lah kita sebut. Kita akan jawab demikian. Kerana apa dia, kita tak boleh nak jawab. Kalau nak jawab, kadang-kadang kan anak kita cakap, anak kita tanya, mama begini. Lepas tu suami kita pula tanya, isteri kita pula tanya kita. Tanya lagi. Lepas tu semua nak jawapan. Kita kata satu-satu, nak jawab satu-satu. Dalam kubur boleh kita jawab demikian. Malaikat satu-satu, malaikat satu-satu. Dalam kubur tak ada dah. Bila ditanya bertali-tali, jawab. Kerja kamu jawab je. Jawab oleh kamu. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak bayang. Mana kalau baca hadis-hadis begini kan, rasa meremam bulu roma. Meremam bulu roma tu kita rasa aku tak lepas lah aku ni. Dengan amalan yang aku ada ni, macam mana dah nak jawab depan Allah nanti. Dengan keadaan yang kita lakukan hidup kita ni, macam mana lah nak menjawab depan malaikat yang baru tanya. Malaikat je baru tanya tu, belum lagi Allah, belum lagi sampai di padang mahsyar, baru tanya dengan soalan-soalan dalam kubur pun kalam kabut dah pada diri kita. Dalam hadis Abu Daud dinyatakan pertanyaan seorang malaikat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam hadis yang lain disebut pertanyaan dua malaikat, maka tidak ada pertentangan antara beberapa hadis ini. Kemudian dalam riwayat lain ada juga yang mengatakan bahawa kedua malaikat itu mendatanginya setelah mana para penghantarnya pulang. Lepas ada orang hantar je jenazah kita, salah satu daripada mereka berdua mendatanginya secara terpisah, datang dalam keadaan terpisah, yang pertanyaannya lebih ringan dan pemeriksaan serta tegurannya lebih sedikit bagi orang yang baik amalan dalam hidup ini. Maknanya pada diri kitanya beza-beza. Balik saja datang tu seorang-seorang datang. Ada kata dua tu datang tapi terpisah. Satu-satu tanya. Kemudian tanya pula dalam keadaan yang lebih baik berdasar pada amalan masing-masing. Dalam hadis Abu Daud terdapat beberapa perbezaan, bahawa dua malaikat datang bersamanya, sedangkan yang bertanya hanya satu malaikat. Hadis riwayat Abu Daud ni, bila ditanya dua-dua katanya, tak, Abu Daud kata memang datang dua orang tapi tanya tu seorang. Tanya mewakili dua tersebut tanya. Walaupun mereka datang berdua, tetapi periwayat membataskan kepada malaikat yang tanya dan mengabaikan yang lain. Sehingga dalam hadis itu hanya dinyatakan seorang malaikat yang mendatangi mayat dalam kubur ini. Walaupun di dunia ini kata-katanya lancar, tetapi dia akan memberikan jawapan mengikut amal di dunia ini. Kita akan, walaupun kata-kata di dunia ni bercakap lancar je bercakap, petah je berbicara orang, tapi bila masuk kubur tergagap-gagap. Kenapa tergagap? Dasar pada amalan yang kamu buat. Berapa ramai orang yang bercakap sedap, tapi amalan tak sebagus daripada percakapan. Bila amalan tak bagus, dalam kubur tersebut dia mula gagap nak menjawabnya. Ditanya, sebagaimana kami kemukakan dalam perbahasan tentang berbagai keadaan manusia dalam kubur, Allah lah yang lebih mengetahui. Anda nak sebut begini, tak penting ditanya seorang ke dua orang, tak penting. Yang penting kita tahu, kita ditanya. Yang lebih utama, kita tidak ditanya. Itu lebih baik. Macam mana kita tidak ditanya? Baca surah Al-Mulk. Di antara amalan yang boleh menghalang kita tidak ditanya bila kita dalam kubur, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini, bila kita hidup dengan surah Al-Mulk, hafal surah Al-Mulk yang biasa sebut pada jemaah sekalian, kita ni bila kita hafal, kita sentiasa baca. Jalan je baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sampai habis. Tiap-tiap hari ni surah Al-Mulk itu menjadi kebiasaan pada diri kita. Baca sampai habis. Mudah-mudahan bila kita masuk dalam kubur, tak ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan tidak ada azab kubur untuk diri kita. Ini dalam hadis Rasulullah cerita demikian kan. Rasulullah kata, siapa-siapa yang dia tidur, dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia meninggal dunia malam tersebut. Dia meninggal dunia pada malam tersebut, tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuk dia, dan tiada azab kubur untuknya. 30 ayat je. Lebih baiklah baca surah Al-Mulk daripada baca WhatsApp. Senang kita. Kita kan nak tidur je baca WhatsApp sekarang. Nak tidur je baca WhatsApp, tengok Facebook. Lebih baiklah kita baca surah Al-Mulk. Kan apa dia? Depan nanti kematian. Di hadapan kita ni yang disebut dengan kematian yang
yang menggemparkan dan menakutkan pada kita, supaya kita tak kena ditanya oleh malaikat, baca surah Al-Mulk, hafal surah Al-Mulk dalam dada kita. Tak panjang pun, 30 ayat je. 30 ayat je ni takkanlah kita tak boleh untuk kita nak hafal lah pada diri kita, baca dan baca. Dan kita tanya, ustaz, habis tu kalau siang-siang hari ni kena baca surah Al-Mulk, baca juga walaupun kita tak tidur. Ya, walaupun kita tak tidur, baca juga. Kenapa kita harap sama dengan manfaatnya waktu mana kita nak tidur? Begitulah cara di dalam hidup kita. Baca pagi-pagi je, baca surah Al-Mulk pada diri kita ni. Kita tak tahu kan kematian ni datang bila-bila masa. Tengok sekarang kan ramai orang yang kena kanser, misal contoh. Orang yang kena penyakit itu, penyakit ini, kena denggi. Pagi tadi ada seorang muda lagi meninggal dunia, kena denggi. Nak sebutnya, dalam hidup kita ni, bila-bila masa je Allah boleh panggil. Bila-bila masa ni kita bersiap je lah. Bila kita bersiap, dengan cara macam mana? Baca surah Al-Mulk itu salah satu di antara persiapan kita untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada manusia yang selamat daripada pertanyaan tadi. Bahkan ada yang tidak didatangi langsung oleh malaikat, yang diterangkan nanti insya-Allah. Malaikat tak datang langsung. Tunggu kita. Saya rasa Ustaz Dasuki kata dulu ada malaikat dia sebut. Dia sebut dia dalam kubur ni teringat. Habis kenapa tak datang ni? Oh, sebab baca surah Al-Mulk. Ni. Maknanya kita pun, oh, inilah kelebihan dia. Ada malaikat yang tak datang langsung, tak tanya langsung. Untunglah kita kalau kita dapat demikian. Mudah-mudahanlah kita. Ni cara kita lah. Sebab tu kelebihan orang belajar, dia tahu bagaimana dia nak bersiap. Bila kita belajar, dulu kita tak tahu yang ni. Dulu yang ni kita tak tahu. Tapi bila kita mendengar je kuliah lama-lama, oh macam ni kena buat, macam ni. Kita bersiap dengan amalan-amalan kita. Bersiap ni lah yang Rasulullah kata ni secerdik-cerdik manusia. Sampai Rasulullah kata Al-Qayyis Aqiyasun Nas. Rasulullah kata secerdik-cerdik manusia. Bijak sungguh. Macam kita tengok anak kita kan, yang kecil-kecil tu, dia tak tahap umur dia, tapi cara dia bercakap, dia baca Quran, kita kagum. Cerdiknya dia, hebatnya dia. Budak yang sekecil tu, dia boleh baca macam-macam surah. Kadang-kadang kan kita tengok dalam budak-budak yang kecil, telur lagi bercakap. Cakap tu tak keluar lagi, tapi dia baca Quran tu elok je kata. Oh, kita kagum. Allah kagum, melalui malaikat tu kagum ada kita dengan cara ni lah. Cara macam mana? Bersiap untuk kematian. Rasulullah kata Aqiyasun Nas, secerdik-cerdik manusia, mandana nafsah, orang yang mempersiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk lepas pada mati dia. Orang cerdik di kalangan kamu ni bukan profesor tak, bukan orang yang PhD banyak tak, bukan orang yang rumah besar tak, tapi orang yang cerdik di kalangan kamu, orang yang mempersiapkan diri dia. Macam mana aku mati nanti? Salah satu daripada kita bersiap, bila kita belajar ni, anda sebut banyak kali, salah satunya apa dia? Baca surah Al-Mulk. Bersiap lagi apa dia? Sedekah. Jangan terhenti. Infak dalam diri kita. Kerana waktu di antara amalan yang paling hebat, bila kita mati nanti, yang kita rasa kagum sangat, sedekah. Kita kagum sangat. Masuk dalam kubur, Allah banyaknya, kita rasa kagum. Hebatnya ganjaran yang Allah bagi itu tak terkira banyaknya. Min haitsu la yahtasib, yang kamu tak jangka-jangka dalam hidup kamu. Kenapa? Hasil daripada yang kamu infak dan kamu infak, sehingga kan kamu infak di jalan Allah ini, sehingga kan kamu tak terasa untuk diri kamu. Infak yang terbaik kan? Infak yang terbaik bila? Kalau kita tanya, bila kita bagi tu, bila kita bagi, kita rasa tak ada rasa, kita dah mula sampai kita bagi tu, kita dah terasa lah. Oh, banyak juga ni kita terasa. Waktu tersebut waktu infak yang terbaik. Ulama kata demikian. Kita dah terasa dah. Tapi jangan RM10 dah terasa. Biasanya kalau kita bagi, bila kita bagi, tak bagi je, tak apalah, sikit ya kita sebut, tak terasa lagi, belum lagi tu. Dia kena lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun, benda yang kamu sayang. Kamu sampai peringkat darjat yang tinggi dalam kamu infak,
Benda yang kamu sayang tu, kamu bagi juga. Oh, memang hebat. Memang yang infak yang hebat pada diri kamu. Benda apa kita sayang dalam hidup kita? Dalam hidup kita, kita boleh bagi juga. Yang ni memang kemuncak dia panggil. Bila kita dah bagi tu, kita terasa, oh Allah, maknanya ada kesan pada diri kita ni. Itu tanda. Maknanya benda tersebut benda yang paling bernilai pada diri kamu. Ayahlah kitanya demikian. Kita ni kata, Ustaz, saya terasa semua, Ustaz. Yang sikit-sikit pun saya terasa. Dalam hidup kita, kita kadang-kadang ketar tangan-tangan nak bagi tu. Ketar kita ni. Kerana kita terasa tak. Bagi yang kita rasa sayang, tiba-tiba kita boleh bagi juga untuk agama. Pelik kan, Allah bagi untuk diri kita, bukan untuk kita, tapi untuk kita gunakan untuk diri kita akan datang. Tu dia panggil demikian. Bila Allah bagi sesuatu pada kita, bukan untuk kita gunakan untuk dunia, tetapi Allah suruh kita gunakan untuk di sana. Tu kita kena faham dalam diri kita. Sayangnya orang kita, bila Allah bagi pada dia, dia gunakan sepenuhnya untuk dunia, tetapi dia tak guna untuk keuntungan untuk di sana. Tertinggal dia untuk di sana. Sebenarnya Allah bagi bukan untuk kita di dunia, tetapi untuk kita gunakan di sana. Tetapi kita dapat, kita gunakan untuk di sini. Kita tertinggal untuk di sana. Untuk faham ke tak faham, buat faham. Untuk nak gambarkan pada kita dalam hidup kita ni, janganlah kita berkira-kira sangat dengan perintah Allah terhadap benda yang boleh menolong kita. Dua. Yang tiga, benda yang besar yang kita rasa untung juga, baca Quran. Bila kita nak meninggal, bila kita meninggal dunia nanti, baca Quran. Baca Quran ni di antara keuntungan. Yang keempat apa dia? Orang yang soleh yang boleh menemani kita. Maksudnya orang soleh, kita numpang ilmu dengan siapa di atas dunia? Kita duduk, kita belajar dengan siapa? Yang ni menumpang kita ni, membawa keuntungan pada kita dalam kubur nanti. Yang ni, bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya, kamu belajar dengan siapa? Kamu hidup dengan siapa? Kamu tahu tentang ilmu daripada mana? Kita pun jawab. Kita menumpang. Saya menumpang dengan ilmu Ustaz Yusaini, misalnya contoh. Saya menumpang dengan Ustaz sekian. Saya menumpang dengan Ustaz sekian. Saya menumpang. Dia belajar kat mana? Dia belajar kat sini. Dia belajar, dia menyambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kita menumpang ilmu. Orang ni menunjukkan jalan pada diri kita untuk jalan kita keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi lah dia panggil dalam hidup kita. Dalam beberapa hadis tersebut juga disebut terdapat perbezaan tentang cara bentuk pertanyaan dan jawapan mengikut keadaan mereka di dunia. Ditanya itu berbeza-beza. Ada manusia yang pertanyaan hanya mengenai soal akidah. Soalan akidah je Allah tanya. Ada orang tanya, kamu atas dunia, kamu fahaman kamu apa dia? Akidah ni fahaman lah. Pegangan dia panggil. Keyakinan kita, akidah kita, betul tak dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kalau pegangan kamu tidak dengan la ilaha illallah, rosak kamu akidah kamu. Rosak pegangan kamu. Hidup ni kena betul. Akidah, pegangan, keyakinan kita betul-betul dengan la ilaha illallah. Satu, jangan main-main dalam soal demikian. Ada orang Allah tanya tentang soal akidah dia. Kamu atas dunia, kamu fahaman kamu macam mana? Fahaman kamu dalam beragama macam mana? Ada orang jawab, saya Islam hadari ya Allah, misal contoh. Saya Islam liberal ya Allah. Saya ni benda-benda yang datang daripada pegangan dalam hidup kita. Kita biar akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya demikian. Betul-betul mengikut addu alaiha bin nawajis. Rasulullah kata, pegang dengan gigi gerham kamu. Baik akidah ahli sunnah wal jamaah ni macam mana? Bercampur tak bercampur? Dengan benda yang lain? Tak bercampur. Dia tak boleh bercampur pegangan dia. Dia tak boleh nak sebut. Dia tak boleh nak sebut kehidupan lain, agama lain. Tak boleh. Bila kamu sebut agama lain, kehidupan lain dalam asing yang terasing, maknanya kamu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni jelas dalam hidup dia. Allah, segala-galanya Allah. Kemudian dalam hidup dia Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian ijma' ulama, qiyas. Ni pegangan, 4 pegangan. Yang orang kita kan sibuk sehari dua ni, sibuk tanya hadis macam mana, Al-Quran macam mana? Tak. Ni bukan pegangan yang ahli sunnah ni dia ada pegang 4 perkara. Apa dia? Al-Quran,
hadis, ijma' dan juga qiyas. Orang kita ni kan sibuk sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis saja yang disebutnya. Tapi manakala yang namakan dengan ijma' ulama, tak boleh pakai disebut. Qiyas pun tak boleh. Dia nak pegang dua perkara saja. Tak. Ahli sunnah wal jamaah dia pegang dengan empat ni dipegang dalam hidup dia. Sumber yang dinamakan dengan sumber untuk kita berpegang dan berpaut dalam kehidupan kita. Kemudian hadis pula nak hadis sahih aja. Lepas tu hadis sahih pula nak mutawatir ke tak mutawatir. Jadi menyebabkan susah dalam hidup dia. Susah dan menyusahkan orang bila dia sibuk dengan keadaan yang sedemikian rupa. Adalah kadang-kadang suatu kita belajar dalam kitab ni kan. Kadang-kadang tuan kitab kita ni tulis hadis ni hadis dhaif disebut. Para hadis kan buka dalam kitab ni. Jumpa kadang-kadang hadis dhaif. Hadis dhaif ni kena tolak ke? Tak. Bukan kena tolak. Hadis dhaif ni dia boleh jadi dhaif di sudut sanad. Dia boleh jadi dhaif di sudut matan. Dhaif tersebut kadang-kadang yang meriwayat ni faham ke tak faham ni tak tahu. Kadang-kadang yang meriwayatkan tu lemah. Jadi dhaif hadis tersebut. Kadang-kadang matan tu ada juga matan yang lain, lalu dipertikaikan lagi jadi dhaif matan tersebut. Bila matan tu jadi dhaif, lalu kena tolak ke hadis dhaif? Tak. Hadis dhaif boleh pakai kecuali yang melibatkan akidah. Baru tak boleh pakai. Kalau dalam bab fadail a'mal, buatlah. Nak buat macam mana pun pada diri kita. Orang kita ni belajar tak sebelah mana pun, tapi nak sebut macam dia pakar hadis terus dia. Belajar. Orang kita yang belajar hadis betul-betul ni, orang yang pergi belajar di Pakistan, belajar di India. Ni belajar daripada hadis Sahih Bukhari, Muslim, kemudian belajar 66 sunan. Dia belajar 66 sunan daripada kulit ke kulit, dia belajar satu-satu. Tu baru dia anggap pakar hadis. Yang mengaku kata pakar hadis ni, dia sendiri tak belajar hadis. Nak kata pakar macam mana? Bila kamu tak belajar daripada kulit ke kulit, macam mana kamu dianggap pakar? Dia tidak dianggap pakar. Pakar ni bila kamu dah belajar bertalaki betul-betul, barulah kamu dianggap demikian. Itu betul dalam keadaan di kalangan masyarakat kita. Tak faham pun buat faham ya. Nampak termenung dah kita. Kemudian dalam riwayat lain yang sedikit berbeza, para periwayat hadis ada yang membatasi pada beberapa persoalan dan ada pula yang ditanya dengan lengkap, sehingga ada yang ditanya tentang semuanya, seperti yang terdapat dalam hadis Barra' bin Azib. Hadis Barra' ni sekejap lagi kita akan sambung dalam bicarakan tentang hadis Barra' bin Azib. Hadis ni hadis Barra' bin Azib ni di antara hadis yang masyhur, cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan lengkap kita untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Hadis ini. Jawapan orang yang tanya, ahli kubur, seperti kata-kata orang yang sudah mengah-mengah. Tu. Bila dalam kubur, bila ditanya, siapa Tuhan kamu? Dia jawab. Mana kiblat kamu? Dia jawab. Dia jawab, tak boleh nak jawab, macam dia mengah. Ada ke jawapan ni? Ada. Dijawab dalam kubur nanti, kerana kepenatan lantaran berlari ataupun seperti orang yang sedang mengangkut beban yang berat pada diri dia. Dia tak mampu nak jawab, lalu dia keluar pada diri dia. Dia panggil demikian. Bab yang kedua, bab kedua. Bab kedua hadis Al-Barra', sikit lagi Boleh kan? Boleh sikit. Hadis Barra' bin Azib mengenai keadaan mayat ketika dicabut rohnya serta keadaannya di dalam kubur. Macam mana keadaan waktu mana roh kita dicabut oleh malaikat Israel ini, cabut roh kita, dan bagaimana sudahnya kita dalam kubur nanti. Ni hadis ni ada yang panjang. Hadis sahih yang banyak jalur periwayatannya. Hadisnya hadis sahih, kedudukan dia yang banyak jalur yang menyebut riwayat-riwayat yang berbeza-beza. Hadis seperti ini diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tailisi dan Abdul bin Humaid dan dalam musnad mereka. Ali bin Ma'bad menyatakan dalam At-Ta'ah wal Ma'siyah, At-Ta'ah wal Ma'siyah. Hannad bin Syari dalam Zuhudnya, Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan masih banyak lagi. Hadis sahih ini diriwayatkan daripada jalur periwayatan banyak diperolehi daripada riwayat Ali bin Ma'bad
Abu Daud At-Tailisi berkata, Abu Awanah meriwayatkan pada kami daripada Al-Amashi, sementara Hannad dan Ahmad berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan pada kami daripada Amashi, daripada Minhal bin Amru. Abu Daud meriwayatkan daripada Amru bin Sabit, memberitahu pada kami daripada Minhal bin Amru, daripada Zarzan, daripada Al-Barra bin Azib, dan dilengkapi oleh hadis Awanah dia panggil. Baru habis tu dia panggil. Riwayat dia ni. Hadis Barra kata apa dia? Al-Barra berkata, satu hari kami mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kami iringi jenazah bersama dengan Rasulullah ni ke kubur dia, Rasulullah iring sampai ke kubur. Pahala ni pahala besar orang yang mengiringi ke kuburan. Kalaulah manusia tahu lebihnya pahala orang yang boleh mengiringi ke kuburan, nescaya manusia berebut-rebut terhadap mengiringi jenazah ke kuburan. Pahala tu berkirat-kirat disebut. Ni bagi orang lelaki lah terutamanya. Bagi orang lelaki tanggungan bagi mereka. Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, kami melihat Rasulullah duduk. Rasulullah duduk je. Sehingga kami duduk di sekeliling Rasulullah. Bila kami terdiam menundukkan kepala, tengok keadaan Rasulullah diam je. Duduk di sekitar kubur tu, Rasulullah diam. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Diam je. Sebab Rasulullah diam. Bila Rasulullah diam, Rasulullah duduk, kami pun duduk diam je belakang Rasulullah. Amru bin Sabit meriwayatkan seperti itu, tetapi tidak dinyatakan oleh Abu Awanah riwayatan yang berbeza. Kemudian baginda menegakkan pandangan. Lepas ada Rasulullah diam tu, Rasulullah angkat muka Rasulullah. Rasulullah angkat muka Rasulullah. Kemudian ke atas, Rasulullah pandang ke atas. Kemudian Rasulullah menunduk pandangan ke tanah. Angkat, kemudian jatuh balik pandangan muka Rasulullah. Setelah itu baginda bersabda, Rasulullah kata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, aku berlindung pada Allah daripada siksa kubur ni, kata Rasulullah. Rasulullah sebut, baginda mengulangi beberapa kali. Rasulullah ulang 2-3 kali. Rasulullah ulang, seterusnya Rasulullah bersabda, jika seorang hamba akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat akan mati, ketika mana dia menghadapi akhirat, maka didatangi malaikat dan duduk dekat dengan kepala dia. Sambil malaikat kata apa dia? Ukhruj, keluarlah kamu. Malaikat mula laung saja, keluarlah wahai jiwa yang tenang dan baik menuju keampunan dan keredaan Allah. Malaikat halau gitu je, roh kita. Keluar wahai roh. Keluar wahai roh. Panggil. Duduk di ujung kepala kita ni panggil, suruh. Keluar roh keluar. Malaikat panggil saja. Masuk dah malaikat-malaikat yang mencabut ni. Masuk dalam tu. Kemudian tarik. Halau keluar. Roh ni mula daripada hujung kaki ni keluar. Kemudian baliklah kamu pada keredaan dan keampunan Allah. Rasulullah sebut, maka keluarlah roh mengalir bagaikan titisan air. Rasulullah kata roh ni keluar je. Macam air yang menitis. Tak. Rasulullah ambil ceret, Rasulullah tuangkan begitu. Macam ni Rasulullah kata. Roh tu keluar daripada jasad yang disebut dengan seorang hamba Allah itu. Dalam hadis Umar berkata, tidak dinyatakan oleh Abu Awanah. Periwayatan yang berbeza tadi. Riwayat yang tidak diriwayatkan oleh Abu Awanah. Waktu itu kami semua melihat bukan seperti itu. Kami lihat macam bukan seperti itu. Turunlah para malaikat yang putih wajahnya. Bila roh nak dicabut daripada tubuh badan orang mukmin ni, turun malaikat yang putih wajah dia, yang tak pakai kuputih dia panggil. Senang cerita. Kemudian bagaikan mentari, cantik, indah je, berseri-seri nak cabut roh orang yang beriman pada Allah ni. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Kemudian membawa kapan daripada syurga. Rasulullah kata, membawa kain kapan tu daripada syurga, serta haruman yang indah, haruman yang wangi sangat, nak cabut roh kita. Mereka duduk di depannya sejauh pandangan mata. Ramainya malaikat duduk ni. Kalau kamu boleh lihat malaikat berapa ramai, sejauh pandangan mata. Nak cabut nyawa seorang ni, nak keluar roh daripada jasad seseorang ini. Ketika mana rohnya dicabut oleh malaikat maut, dia tidak mensia-siakan sekejap pun. Malaikat ni maknanya tak terkelip sikit pun pandang saat roh nak dicabut. Ni masa-masa yang paling penting, paling genting. Maknanya di kalangan malaikat-malaikat tu tak terkelip tengok je macam mana roh nak dikeluar, roh orang mukmin nak dikeluarkan ini.
daripada tubuh badan seorang itu. Kemudian baginda bersabda, demikian firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yakni Allah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hamba-Nya. Rasulullah baca ayat ni, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Waktu mana roh nak keluar daripada jasad ni, Allah ni berkuasa di atas segala sesuatu. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan diutuskan pada kamu malaikat yang jaga kamu, hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga bila datangnya di kalangan kamu malaikat maut, tawaffat rusuluna, dan dia wafatkan oleh para rasul malaikat kami, wa hum la yufarritun, mereka sekali-kali tidak mencuaikan tanggungjawab itu. Ni malaikat ni dalam keadaan yang buat tarik roh orang mukmin keluar. Sakit ke saat itu? Sakit yang amat sangat. Walaupun bagaikan air yang menitis, bagaikan air yang mengalir itu, kamu rasa ngilu, tak terkata kamu, tak tersebut dalam hidup kamu ni, tak pernah kamu rasa sesakit itu dalam hidup kamu. Di saat mana roh nak dikeluarkan daripada jasad ini, baginda bersabda, Rasulullah sebut lagi, lalu rohnya keluar dengan mengeluarkan bau yang harum. Keluar tu bau harum je tu. Naik roh ni daripada hujung kaki kita, tarik naik. Sakit tu mengisut. Imam Ghazali disebut dalam kitab dia ni, lidah kita ni tengisut masuk ke dalam. Rasa sakit tu. Ni orang mukmin, ni orang mukmin. Tak terkata, tak ada bahasa yang boleh sebut macam mana sakitnya di saat ini. Ni keadaan yang keluarnya. Kemudian bau harum semerbak bagaikan kasturi yang paling harum di bumi ini. Mula naik bau wangi, sewangi-wanginya, paling harum, ruhnya dibawa naik. Ruh kita ni keluar daripada biji mata kita ni. Naik dah sampai di halqum, dah elok dah. Mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, naik je. Naik itu keluar dah melalui mata kita. Bila keluar melalui mata kita ni, dia mula roh ini naik. Masuk dalam kelompok malaikat yang sejauh mata memandang tadi. Kemudian setiap kali melalui rombongan malaikat yang berdiri di antara langit dan bumi, mereka bertanya. Dah mula dah ada masuk dalam bekas. Ni hadis yang ringkas, depan nanti panjang lagi. Dia masuk dalam bekas tu, bau wangi. Cantum bau wangi tu naik. Roh kita ni naik dalam keadaan yang naik. Setiap kali mana berjumpa dengan malaikat, yang penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah yang bau wangi ni? Malaikat tanya, roh siapa yang bau wangi ni? Dia jawab, roh fulan, dan nama yang paling baik yang dikurniakan kepada diri dia. Roh fulan, dan disebut nama dia. Orang ni yang benar-benar yang saleh dalam hidup. Ketika sampai di pintu langit dunia, naik sampai dunia, dibukakan baginya pintu-pintu itu. Ini perjalanan kita yang sekejap lagi kita akan sampai, yang kita akan lalui. Sampai langit yang pertama tu, naik kita ni kan, parahan sekarang bayang, parahan sekarang naik kapal terbang kan, zoom naik kapal terbang. Kadang-kadang kita rasa zoom naik itu, tengok bawah, sayup dah jauh ke bawah. Kita pun rasa lagi sayup. Cuba bayangkan saat itu roh kita ni naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas tu, kadang-kadang kita dah naik sikit, desing telinga kita. Kita rasa demikian. Lepas tu kita pandang ke bawah, tak nampak apa-apa dah. Nampak awan dah yang kita nampaknya. Bila kita saat yang roh kita ni naik sampai langit yang pertama. Bila naik sampai langit yang pertama ni, pada setiap, kemudian dibuka pintu langit dunia, dibuka baginya pintu-pintu itu. Pada setiap langit diiringi oleh para malaikat muqarrabun, orang yang mengiringi dia, yang dekat dengan Allah, sehingga langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Allah sebut, kalla inna kitabal abrar, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang berbuat baik itu tersimpan dalam illiyin, katanya Allah. Al-abrar, mudah-mudahan kita ni dia panggil tersimpan di illiyin. Maknanya kamu termasuk di kalangan illiyin, ahli syurga. Allah sebut termasuk di kalangan illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kamu tahu tak apa dia illiyun itu?
Allah tanya, wa ma adraka ma illiyun. Illiyun ni apa dia? Kitabun marqum, tempat yang tertulis, yang ditulis illiyin itu tertulis segala amalan-amalan kamu. Yashhaduhul muqarrabun, yang dipandang oleh orang-orang yang malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mana kamu buat benda yang baik, malaikat kagum. Oh, hebat dia. Setiap kali mana kamu yang buat benda yang elok di atas dunia ni, al-muqarrabun ni pandang. Oh, dia ni hebat sungguh dia buat. Yang menyebabkan menjadi kekaguman pada al-muqarrabun. Amalan-amalan kita. Kita buat simple je kadang-kadang. Kita bercakap lemah lembut je dengan orang. Cakap tu, bila kita bercakap dengan kata-kata yang baik, orang dengar tu rasa nikmat je dengar. Maknanya malaikat tu kagum. Hebat dia cara bercakap. Ni ada orang yang demikian. Ada orang yang dia bercakap, ni contoh bercakap. Ada hadis Rasulullah cerita tentang bercakap. Manusia yang bercakap dengan kata yang baik, dia akan berjumpa dengan kata-kata yang baik ni dekat dengan mati dia. Dia berjumpa balik kata-kata yang kita cakap elok ni kan. Contoh, kita jumpa dengan orang, kita senyum, kita tanya khabar dia, lapang dada dia dengan cara kata-kata kita ni, maka dekat mati nanti kita akan berjumpa kata-kata ni. Malaikat ni waktu mana kita bercakap dengan kata yang baik, malaikat dia kagum. Hebat dia cara dia layan orang. Kadang-kadang kan kita berjumpa dengan PRO, orang yang public relation ni kan, yang dia jumpa dengan orang tu, dia cara dia layan handle kita tu, kita jadi kagum. Oh, sonok itu cara dia. Para hadirin sekalian, masuk kapal terbang, masuk business class misal contoh, masuk je, kita masuk je, welcome, dia panggil terus nama kita, sekian dia panggil. Kita kata bila pula dia kenal nama kita? Kita tanya demikian. Kerana memang dia buat kajian dah, dia tengok malaikat muqarrabun ni, dia tengok dah kita amalan yang kita lakukan ni, yang yashhadul muqarrabun, Allah memperlihatkan setiap amalan yang kita buat ni dipandang oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu anak pernah sebut pada para hadirin sekalian, kita ni walaupun kita buat benda yang baik, orang tak puji, tapi kita percayalah malaikat sedang memuji kita. Jangan kita tunggu pujian orang. Kita ni bila kita bercakap benda yang orang keji, percayalah walaupun orang tak keji cakapan kita itu, malaikat sedang mengeji kita. Malaikat sedang mengeji kita. Kita ni nak jaga orang je, tak jaga terus malaikat-malaikat Allah. Kadang-kadang kan ada orang yang bercakap, yang anda sebut, dia bercakap tu menyebabkan, ni contoh percakapan, bagaimana amalan dia sampai peringkat malaikat pun kagum. Ada orang yang dia bercakap, malaikat menyampah dengarnya. Malaikat dengar tersebut, Allah, cakap aduh pula dah dia ni. Kejap-kejap. Ni percakapan, bukan bercakap je sekarang. Anda nak sebut, kadang-kadang kita tak bercakap, tapi kita menaip. Kita taip. Taip tu, sumpah seranah yang kita tulis. Yang kita bahasa-bahasa yang kasar yang kita tulis. Untuk apa kita buat benda demikian? Kita bercakap dengan tulisan-tulisan yang kotor, keji. Kita sumpah, kita dengan tulisan-tulisan yang mencela, melaknat. Tak ada manfaat langsung. Kadang-kadang anda tulis dalam status, dalam Facebook anda dan sebagainya, fanpage anda tulis benda-benda yang kadang-kadang kita tulis benda yang elok, tapi yang komen tu, pengomen tersebut ditulis pula benda-benda yang jijik kita mendengar. Baca tu, Allah, kotornya dia ni bercakap, busuknya dia bercakap, cara demikian. Tak ada nilai di sisi malaikat al-muqarrabun. Jangan. Biar kita ni, biar orang lapang dengan diri kita. Walaupun orang tak puji, malaikat sedang memuji kita. Yang ni kena jagalah dalam hidup kita. Biarlah kita ni menjadi penenang dalam hidup. Orang dengan kita tu menjadikan qurrata a'yun, lembut mata memandang, sonok orang dengan kita. Kerana kesan daripada apa dia? Kesan daripada kita ni hidup dalam jaga amalan dia panggil. Kemudian ditulis kitabnya di illiyin. Ditulis kitab dia, kemudian dikatakan ni kita sambung tahun depan. Tahun depan pula. Kita sambung pada insya-Allah lepas pada nak balik daripada Turki, dan Kak apa ni? Akan pergi Kak Salwa akan pergi ke Azerbaijan, Uzbek. Pergi jangan tak balik-balik. Mudah-mudahan insya-Allah pergi perjalanan yang selamat, dan anda nak pergi cuti, memang cuti, tapi kuliah ada kan, ganti Ustaz Ridwan Rahmat. Ustaz Ridwan Rahmat ni insya-Allah dah jadi datuk Kemboja.
Ustaz Datuk Dr. Ridwan Rahmat. Datuk Kemboja yang bagi. Dah Malaysia tak nak bagi, Kemboja bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallim safarina. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma akhtin ajalana bi husnil khatimah wa la takhtin ajalana bi su'il khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, kalau untuk akan datang lepas pada minggu sekali lagi tersebut, ana minta kalau jemaah yang ada duit fidyah ataupun duit zakat, tolong bagi ana nak bagi kepada orang yang susah sekarang ni. Ana malam kemarin ana pergi ke Baling, pergi ke Kedah ni, orang kita susah yang amat sangat. Susah sampai peringkat ada yang terpaksa tukar sistem barter dah, tukar barang. Pergi ke kedai, bawa kelapa 2 biji, minta beras. Kenapa minta nak beli beras dengan kelapa 2 biji? Habis tanya, pekedai tu sendiri tanya, kenapa dah 2 hari dah keluarga dia tak makan. Orang kita semakin teruk sekarang ni, ekonomi kita teruk, dan harga getah pula jatuh. Harga getah ni RM1.50 sekilo. RM1.50 sekilo ni nak buat apa? Tak ada benda pun, tak ada nilai langsung. Yang menyebabkan nak beli ikan, katanya mereka nak beli ikan temenung sekilo RM18. Ikan temenung, dia kata, Ustaz nak pergi beli ikan temenung tu, temenung dulu tepi ikan. Temenung dulu tepi ikan. Cerita orang sana lah. Dia kata kalau Ustaz datang, Ustaz tengok musim kenduri Ustaz. Kenduri ni bila datang, dia kata kenduri bukan dulu datang 2 je, suami isteri je. Sekarang dengan anak-anak datang, bawa semua, kerana tak ada makanan yang sedap, tak ada. Susah dia panggil di Padang Terap, sebelah Kedah di Baling, kemudian di sebelah Sian ni, kalau kawasan demikian. Kemudian anak dapat maklumat di Rauk tu pun orang kampung keluar beli barang dengan sistem barter, tukar barang. Duit tak ada dah sekarang. Duit tak ada, nak beli tu tak tahu, tukar ayam dengan begitulah nak. Maknanya sampai tahap demikian. Susah sungguh lah. Bukannya cerita-cerita dongeng tak. Di Gua Musang sama juga. Kemudian anak dengar cerita-cerita begini, anak rasa mengalir mata. Kita keadaan baru ni anak bawa lah sikit duit-duit jemaah yang bagi pada anak, duit fidyah, duit macam-macam gaya ni. Anak bawa tu suka lah sikit merekanya, bagi berah-berah dan sebagainya. Tu pun pergi pagi, pergi pukul 3 petang sampai di sana. Malam tersebut bagi-bagi balik semula untuk kuliah bagi keesokan hari. Tapi ialah kita sikit, tapi mereka lebih teruk keadaan yang mereka alami ini sendiri. Jadi kalau kita ada dana sikit, kalau para hadirin sekalian kebetulan kena bayar fidyah ataupun kita ada duit zakat, yang kita kena keluar juga duit tersebut pun. Jadi anda harap supaya Jumaat yang akan datang nanti, bukan Jumaat ni, Jumaat yang akan datang nanti kita pakat-pakat bawa, nanti anda nak tolong agih-agihkan di Perak dan sebagainya nanti, insya-Allah. Lepas pada jemaah bagi ni, insya-Allah kita akan terus hantar demikian, insya-Allah. Ada beberapa sahabat-sahabat yang telah susun dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam.